warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina khazaini rahmatika ya Rahman. Alhamdulillah, ini kita dapat sambung perbahasan kita Kitab Risalah Tauhid susunan Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya dan Umar Yusuf dalam membicarakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mana? Tak ada berarti? Saya tak marking. Sebelum ni tajuk dia adalah wajib melebihkan pengetahuan pada Nabi kita. Yang ni tajuk dia. Masuk pada muka surat 108. Kita ambil atas ni sikit kan. Adalah keturunan pihak bunda. Tak aku apa? Silau. 10.40. Adalah keturunan pihak bondanya. Bondanya siapa? Nya ni. Bonda Nabi Muhammad. Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah tu. Adalah keturunan pihak bondanya. Bonda Nabi Muhammad lah ni. Ialah Aminah binti Abdul Wahhab bin Abdul Manaf. Dia mula-mula sebab Aminah, anak perempuan jadi binti lah. Aminah binti Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ni dah tak boleh binti dah. Bin Abdul Manaf bin Zurah bin Hakim. Yang bergelar kilab tu. Kilab ni yang kata dia gelaran anjing. Bukan gelaran hina, gelaran mulia lah. Kilab ni dia pakar pada anjing kan. Bin Hakim yang bergelar kilab itu bagaimana yang keturunan pihak ayahandanya. Ayahanda dia pun daripada keturunan Hakim tadi. Hakim yang bergerak kilab. Kilab ni bukan Q tu K. Kilab. Iaitu bagaimana keturunan pihak ayahandanya. Ayahandanya iaitu Abdullah lah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ataupun Abdullah bin Shibah. Adapun Abdul Manaf. Abdul Manaf ni keturunan ayahanda dia ni pun ada Abdul Manaf. Kan? Iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tapi Abdul Manaf yang pada bonda di Siti Aminah ni tak sama. Ni Abdul Manaf yang lain, yang berbeza. Abdul Manaf ini bukan Abdul Manaf yang pada keturunan ayahandanya. Ya, diterangkan. Maka jadilah bersatu keturunan pihak ayahandanya dan bondanya pada datuk bernama Hakim yang bergelar kilab tu. Jadi bertemulah dengan Hakim tu. Keturunan daripada Siti Aminah dengan Abdullah tadi bertemu dekat kilab. Kat kilab tu berterusan sampai Nabi Adam. Sampai kepada Nabi Ismail, kepada Adnan tadi, kepada Nabi Ismail, kepada bin Ibrahim alaihissalam, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ini bertemu. Dua keturunan. Jadi ini keturunan yang baik. Sama juga Siti Khatijah. Siti Khatijah juga bertemu juga pada keturunan yang atas. Maka jadilah. Yang ni kita masuk. Maka jadilah bersatu keturunan pihak ayahandanya dan bondanya pada datuk yang bernama Hakim. Kilab. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Diputerakan junjungan kita. Diputerakan ni dilahirkan. Panggil diputerakan. Junjungan kita sallallahu alaihi wasallam itu bila? Pada subuh hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Masihi ni maksudnya dia ikut kelahiran Nabi Isa. Dan dia ikut pada matahari punya kira-kira. 571 Masehi.
Maksudnya sekarang 2025 tolak 571 Masihi, jadi 1454 tahun dah. 1454 tahun. Dulu Nabi kita dilahirkan. 1454 tahun. Lama dah. Lama sangat. Keadaannya yatim lagi fakir. Yatim lagi fakir ni kalau kita nak tengok kisah dia, tengok dalam surah Wadduha. Yang mana Allah kata, wahai Muhammad, dahulu kau yatim, kemudian kami jaga, kemudian kamu fakir, miskin, kemudian kami kayakan. Ayat ni dalam kisah Wadduha. Surah Duha. Maka dipelihara dia oleh Allah Ta'ala dan dikayakan serta dijaga oleh Allah Ta'ala akan perjalanannya. Perjalanannya ada banyak Nabi perjalanan. Perjalanan dia daripada Mekah, daripada Halimatus Sa'diyah tadi, ambil dia untuk susukan perjalanan tu. Perjalanan ke perkampungan Sa'diyah. Nama orang tu Halimah. Bani dia Bani Sa'ad. Maka dipanggil Sa'diyah. Lepas tu perjalanan dia jadi remaja, perjalanan dia waktu dia berjuang, memperjuangkan orang tak anaya sebelum dia jadi Nabi. Perjalanan dia ke Gua Hira, perjalanan dia berhijrah, perjalanan peperangan Uhud. Banyak perjalanan dia. Maka semua perjalanan itu dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan sopan santunnya, Allah pelihara dia, sopan santun ni Nabi ni. Dahsyat sopan santun dia. Sehingga jadilah dia seorang muda yang berperangai baik. Hingga jadilah tu pada pemahaman ilmu tauhid, bukan dia jadi tu buat macam ni maka dia jadi. Bukan. Skrip Allah tu, sehingga dia jadi macam tu bukan kerana macam perjalanan orang biasa. Dia dah berusaha-usaha, berjayalah. Bukan macam tu. Maka jadilah tu, jadilah. Masa tu dia jadi. Bukan lepas dia berusaha, bersopan santun, dia pun jadi orang baik. Kan? Dia memang baik. Hingga jadi dia seorang muda yang berperangai baik. Sebab pada zaman tu, orang muda nak cari baik ni susah. Sebab pandang pasir. Orang Arab ni kan. Dan mempunyai kelebihan dan sifat yang sempurna. Sifat dia ni, sifat perangai dia tu lah. Perangai dia, kemudian jasad dia semua sempurna. Dan sifat sempurna muru'ah. Muru'ah ni bahasa Melayu dia maruah. Tulis situ maruah. Sempurna maruahnya. Maka kalau nak cari dia punya perangai huduh tu tak ada. Kalau orang nampak muka dia, tengok cerita tentang dia punya waktu silam, maruah dia terjaga. Macam kita ni, kalau zaman muda jumpa kawan-kawan, cerita ni muda ni hero ni, maruah kita ni boleh tercalar. Cerita pasal yang zaman-zaman dulu. Tapi Nabi nak cari tak boleh. Macam tu maksud dia. Dan mulia lagi pemurah. Dia mulia. Mulia pada keturunannya, mulia perangainya, perbuatannya. Lagi pemurah. Dia ni pemurah. Kalau orang kalau dia berhutang dengan orang, dia bayar, kemudian dia bagi lebih-lebih tu, dia pemurah. Berani. Tu cakap, kalau orang cakap Nabi lari berhijrah, lari. Dia tak lari tu dah penakut kan. Nabi bukan lari. Nabi diperintahkan berhijrah, dia berhijrah lah, dia tak takut mati pun. Berani dengan sebaik-baik tingkah laku serta benar. Benar ni siddiq lah. Dia tingkah laku dia, perangai dia ni siddiq. Benar. Dan amanah. Amanah ni dia dapat daripada orang punya bagi tugas dekat dia, dia amanah. Dia tunaikan. Dan tiada padanya kejahatan. Nak cari jahat dia tak boleh nak jumpa lah. Dia pukul orang ke, dia lempang orang ke, dia menipu orang ke kan. Dan kelakuan yang cacat hingga sahlah bahawa diperhadapkan kepadanya dengan firman Allah. Maka kalau orang tanya apa bukti, mana dalil ke apa, maka kalau dengan semua perangai dia, sah pada ayat Quran, pada kalam Allah tadi. Apa dia? Apa dia? Wa innaka la'ala khulqin alim.
Yang ni surah Al-Qalam. Yang awal-awal ni yang ayat nombor 4. Bahawa engkau itu, maksud dia kat Muhammad lah, bahawa engkau itu sesungguhnya berperangai dengan perangai yang mulia. Azim tu. Khuluqin azim. Khuluqin ni akhlak lah. Perangai lah. Dengan azim. Azim ni kalau kita Subhana Rabbiyal Azim kan. Maha suci Tuhan yang azim, yang besar. Ini akhlak dia. Akhlaknya azim, besar, hebat, mulia. Tak ada cacat cela. Cacat cela pada nisbah manusia lah. Bukan pada nisbah pada Allah. Adapun tempat diputera dia di dalam negeri Mekah. Lagi satu saya nak bagi ingat. Yang kitab kita tulis ni, yang di cerita ini wajib ni. Ada tak cerita wajib? Kalau tengok muka surat 107, atas sekali. Bawah tajuk wajib melebihkan pengetahuan pada Nabi kita. Wajib atas tiap-tiap mukallaf melebihkan pengetahuan pada Nabi kita. Wajib. Ini wajib bukan wajib akal. Wajib syarak. Kalau tak buat, berdosa. Ni yang kita mengaji tauhid ni sebab kalau kita tak tahu benda ni, bukan nak suruh hafal. Hafal lagi baguslah. Tapi kalau cerita benda ni kita tahu. Kalau tak tahu, aku tak pernah dengar. Yang tu berdosa. Ni tok guru kita ni tulis ni supaya kita tahu yang benda ni wajib. Maka bila dia wajib, wajib atas kita, wajib atas isteri kita, wajib atas tanggungjawab kita, anak-anak, cucu kita semua. Wajib lah. Kalau kita tak sampaikan kat dia, orang berdosa. Sebab macam nak sampai, kita pun tak tahu. Jadi yang nak cerita ni, ada pun tempat diputerakan dia di negeri Mekah. Wajib tahu ni. Nabi ni beranak di Mekah. Tak tahulah Mekah ke Madinah. Berdosa. Kena tahu dia beranak, dia dilahirkan di Mekah. Al-Mukarramah. Mukarramah ni mukarram. Dia pada perkataan akal dia karim. Karim ni mulia lah. Al-Mukarram. Maksudnya Mekah yang mulia. Dan di Mekah juga dijadikan dia Rasul. Nabi ni jadi Rasul kat mana? Tak tahulah kat Madinah ke, dekat Syam ke. Di Mekah juga dijadikan dia Rasul. Tak kala umurnya 40 tahun. Kena tahu. Yang Rasul ni, dia jadi Rasul, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Di Gua Hira. Gua Hira tu dia tak tulis kat sini. Kalau tahu baguslah. Kat mana dia jadi kan? Ada watikah ke? Ada penyampaian sijil ke? Kena faham ni. Umurnya 40 tahun. Masa 40 tahun, genap dia 40 tahun, dia diangkat sebagai Rasul. Dia dilantik sebagai Rasul. Dan duduk di Mekah selama 13 tahun. Dia duduk kat Mekah berdakwah 13 tahun. Berpindah ke Madinah. Yang ni berhijrah. Berkebetulan pula orang kafir Quraisy, orang-orang di Mekah ni buat anaya pada pengikut-pengikut Rasulullah. Maka berkebetulan. Bukannya kerana ini maka diperintahkan. Bukan. Dia kalau kena seksa je lah. Tapi kalau diperintah pindah, pindah. Dan di Madinah tempat makamnya. Kat mana pula kubur Nabi ni? Dekat Mekah ke kat Madinah? Kena tahu. Dekat Madinah Nabi dimakamkan. Ia di Madinah selama 10 tahun. Nabi pun berhijrah selama 10 tahun. Maknanya dia duduk 13 tahun, 10 tahun. 23 tahun dia berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Umurnya hingga wafat 63 tahun. Maknanya umur 40 tahun jadi Rasul, duduk kat Mekah 13 tahun, jadi 53 tahun. Berhijrah ke Madinah 10 tahun, jadilah 63 tahun. Wafat di Madinah. Boleh hafal? Hafalah, baca 10 kali, 20 kali, hafalah. Hal kenabian dan kerasulan ialah kesudahan sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan keadaan syariatnya itu memansuhkan syariat rasul-rasul yang dahulu. Serta kekal syariatnya hingga hari kiamat. Kenapa cerita ni jadi tauhid? Dia jadi. Hal kenabiannya dan kerasulannya ialah kesudahan sekalian nabi-nabi. Dia jadi macam mana? Jadi tauhid. Dia boleh kalau tak faham jadi kafir macam mana? Bila cakap, Nabi akhir zaman, apa? Tak tahu lah, Nabi Muhammad ke siapa yang lain kot. Kita tak tahu tu. Ataupun
Yang paling teruk juga, wah dia lah Nabi akhir zaman. Siapa? Kaha. Kufur juga. Ataupun tak tahulah. Salah satu, tak tahu tu dia jadi kufur. Jadi sebab tu, dia kata, hal kenabian dan kerasulan adalah kesudahan sekalian Nabi. Nabi Muhammad ni last. Tak ada dah lepas tu. Yang tu kena intikad kat situ, tauhid. Kalau kita duk goyang-goyang situ, bermain-main, dia ni kot Nabi. Main bergurau-gurau macam tu kan, boleh jatuh syahadah. Yang itu, sebab tu dikata hal kenabian dan kerasulan ialah kesudahan sekalian Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi je yang bukan, Rasul tak. Ni Rasul kaha. Itu jatuh kufur. Siapa yang kata, siapa yang mengaku, siapa yang tak tahu. Dan keadaan syariatnya itu memasukkan syariat-syariat Rasul-Rasul yang dahulu serta kekal syariat hingga hari kiamat. Ini kenapa dia nak cerita pula? Dah syariat dia, dah Nabi-Nabi lain tak ada. Kenapa pula kata Nabi Muhammad kekal sampai kiamat? Nabi-Nabi lain dah tak ada dah. Rasul-Rasul lain tak ada. Kenapa? Agak-agak. Kenapa dia nak kata syariat Nabi Muhammad ni sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan ni, ini kekal ni sampai kiamat. Kenapa nak sebut sampai kiamat? Kenapa tu jadi tauhid? Sebab pada satu masa datang turunnya Nabi Isa. Nabi Isa syariat dia ikut Injil. Dia wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Dah, tapi Nabi Isa dia ada syariat sendiri. Mansuh. Batal Nabi Isa. Sebab tu bila sampailah pengajian kita ni ditakdirkan, sampailah kita zaman Nabi Isa. Tiba-tiba Nabi Isa dia pakai syariat lain. Tak ada. Yang ini salah. Ini bukan Nabi Isa ni. Sebab Nabi Isa akan berkahwin, akan syariat Nabi, syariat Nabi sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pergi haji tu semua. Sampailah kepada dia mati. Sebab tu dia jadi tauhid. Okey, habis. Adapun perjalanannya terlalu banyak. Kita dah ceritalah perjalanan Nabi ni terlalu banyak. Perjalanan apa? Perjalanan ni terlalu banyak. Tetapi perjalanan yang wajib diketahui. Wajib ni wajib apa? Wajib syarak. Tak tahu berdosa. Kalau tahu dapat pahala. Macam mana pahala? Wallahualam lah. Yang wajib diketahui serta beriman ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj. Habis perjalanan lain tak wajib. Perjalanan wajib yang apa? Yang Isra' Mi'raj. Tahu kisah Isra' Mi'raj. Nabi ada Isra' Mi'raj? Entahlah, ada kot. Yang ni yang dijalankan Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin 27 Rejab. Ni nak kena tahu ni. Malam Isnin 27 Rejab. Dia bukan Rejab ni. Rejab ni Melayu ni. Kalau bahasa Arab dia Rajab. 27 Rejab. Kita pakai Melayu lah. Bahasa Melayu kan. Isnin 27. Setahun sebelum hijrah. Maknanya sebelum dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Dia Isra' Mi'raj ni setahun sebelum dia berhijrah. Dinaikkan pula kepada segala tingkat langit yang 7 hingga kepada Sidratul Muntaha. Dah langit ke-7 kemudian masuk Sidratul Muntaha. Yang mana malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, aku dah tak boleh nak pergi terus lagi dah. Ya macam ni. Ayat dia kena betul-betul baca ni. Kata, Mi'raj yang dijalankan Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin 20 Rejab tu, setahun sebelum hijrah. Berhenti. Kemudian, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis pula dinaikkan kepada langit, kepada semua tingkat langit pertama, 2, 3 sampai 7 tu, hingga kepada Sidratul Muntaha. Dan munajat Tuhan di sana diterima fardu sembahyang. Ni nak tahu bila Nabi terima fardu solat ni, kewajipan sembahyang 5 waktu ni. Semasa dia Isra' Mi'raj lah. Tu wajib kita tahu. Kita tak tahulah Nabi terima waktu mimpi ke apa lah, macam mana sembahyang. Tak boleh. Ni wajib. Tak tahu ni berdosa ni. Sebagaimana yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan tiap-tiap waktu. Yang ni wajib pada umat dia pula. Umat dia pula termasuk Nabi lah.
Wajib tiap-tiap mukallaf. Kita ni mukallaf, ada akal, ada balik, dah balik. Jadi wajiblah mengerjakan tiap-tiap waktu. Apa dia? Tiap-tiap waktu 5 waktu yang Nabi dapat dekat semasa Isra' Mi'raj tu. Isra' ni dia daripada Mekah, Isra' dia panggil, data. Sampai ke Baitul Maqdis. Jangan sebut Maqdis pula. Macam Baitul Maqdis. Dia sampai ke atas, Isra' Mi'raj ni dia naik ke atas. Tu dia panggil Isra' Mi'raj. Jadi kalau dia terima solat tu, sembahyang 5 waktu tu, masa Mi'raj lah. Masa Isra' dia tak dapat. Kalau secara detailnya lah. Tapi tu tak wajib lah. Cakap masa Isra' Mi'raj tu boleh lah. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan tiap-tiap waktu. Selesai. Ada soalan? Semua wajib ni. Nabi meninggal umur berapa? 63 wajib tau. Itu maksud dia wajib-wajib. Nak kena baca. Jadi nak kena ulang-ulang lah. Cuma kalau tak ingat tak apa. Tapi bila sebut Nabi wafat 63 tahun kan? Tak tahulah 63 ke 60. Masalah. Bila sebut kita cakap betul-betul. Okey, habis. Jadi sambung Putera. Nabi ada anak lelaki. Dipanggil puteranya 3 orang. Iaitu yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang berarti Tayyib ataupun Tahir, an Ibrahim. Qasim dan Abdullah ni adalah anak daripada Siti Khadijah. Yang ni tak wajib lah, yang ni pengetahuan tambahan. Jadi bagi adat orang Arab, dia anak lelaki yang pertama dinisbahkan kepada nama bapa dia. Sebab tu kalau kita nak bagi nama anak, tak adalah sepatutnya lah. Dah letak nama kan. Kalau kita nasihat kat anak-anak atau cucu kita belum kahwin lah, kita nak nama apa? Sebenarnya anak pertama ni untuk nama kita. Jadi Nabi letak nama Qasim. Sebab dia nak dipanggil Abu Qasim. Nabi pun bagi anak dia. Jadi Qasim tu dia atas nama dia. Jadi dia panggil Abu Qasim. So anak lelaki yang pertama. Jadi Abdullah ni pula pun anak Siti Khadijah. Dan anak ketiga ni bukan daripada Siti Khadijah, Ibrahim. Dia anak Maryah Qibtiyah. Anak Maryah, isteri Nabi yang berbangsa Qibti. Bangsa daripada yang Fir'aun tu, bangsa Qibti juga. Itu ada 3. Yang ini wajib ni tahu ni. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Dan puterinya ada 4 orang. Iaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalsum. 4 orang ni anak Siti Khadijah. Jadi daripada isteri-isteri lain, Nabi tak dapat anak kecuali Ibrahim tu, anak Maryah Qibti tu, bangsa Qibti. Maka puteri yang bernama Fatimah, ni anak nombor 3 perempuan ni, dia digelar Fatimah Az-Zahrah. Itu ialah isteri pada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali ni sepupu bin Abu Talib. Abu Talib dan Abdullah ni adik-beradik. Pakcik Nabi lah. Jadi Sayyidina Ali ni sepupu. Kahwin dengan anak Nabi yang bernama Fatimah. Maka yang berpangkat sepupu kepada Nabi Muhammad. Maka jadilah Sayyidina Fatimah itu isteri pada Sayyidina Ali bagi anak saudara sepupu waris. Maka daripada Sayyidina Fatimah, ini keturunan anak cucu sentiasa bertambah-tambah banyak hingga sekarang ni. Ayat ni yang keluar Habib lah, Said lah, Syekh lah. Ni termasuk yang kita wirid tadi. Habib yang Al-Haddad tadi. Keturunan Al-Haddad tu semua daripada keturunan Siti Fatimah. Keluarlah Syarifah. Syarifah bagi perempuan, dia bagi Syarifah. Bagi lelaki Syarif. Syarif ada. Keturunan Nabi lah. Wallahualam. Saya tak hafal lah benda tu.
Iaitu keturunan. Jadi orang tanya, kalau keturunan Nabi, kena ikut jalur anak lelaki lah. Anak lelaki, Nabi 3 orang, semua wafat waktu kecil. Kita kan ikut nasab, ikut anak lelaki kan. Jadi kita dah bahas kan, kenapa Nabi Allah tak bagi anak lelaki dia hidup kan. Kenapa ingat ni? Ubah-ubah. Bukan. Kenapa hikmah Allah tak jadikan Nabi ada anak lelaki? Kemudian keberketurunan. Sebab Nabi-Nabi lain ada anak lelaki. Nabi Ibrahim, anak lelaki dia Ismail. Nabi Yaakob, ada Nabi Yusuf, semua kan? Kan ada anak. Jadi, kalau Nabi ada anak, sedangkan Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi. Apalah anak Nabi yang lelaki ni bukan Nabi. Jatuhlah martabat, maruah Nabi Muhammad tadi. Sebab Nabi lain, anak dia jadi Nabi. Nabi Muhammad tak ada. Maka itu di antara hikmah ulama keluarkan tu, kesimpulan dia kenapa Allah tak bagi Nabi ada anak lelaki. Mati ya, kecil dah mati dah. Tu yang masa kisah Ibrahim ya. Ibrahim ni, Saidina Ibrahim. Dia meninggal, masa tu ada terjadinya gerhana matahari. Maka habis kecoh dekat Mekah tu kata bahawasanya terjadi ni kerana anak Nabi meninggal. Nabi cakap, tak ada kena-mengena, anak aku meninggal. Ini semua adalah kebesaran Allah Ta'ala. Sedangkan kalau dia nak kelentong kan, tengok, hebat tak aku kan, boleh kan. Tapi itu tanda Nabi yang benar-benar lah, yang salah-salah. Okay. Maka sekalian putera dan puterinya yang tersebut daripada isterinya yang bernama Saidina Khadijah. Diterang kat sini. Melainkan Saidina Ibrahim. Maka ia daripada Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ni, nama dia Maryah. Yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Muqawqis. Nama raja ni Muqawqis. Dihadiahkan. Hamba lah ni kan. Bangsa Qibti. Hadiah-hadiah. Mana boleh hadiah-hadiah? Maka masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ia ada meninggalkan isteri sebanyak 9 orang. Siapa dia? Siti Aisyah, Safiyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah radhiyallahu anhuma. Anhuma ni bagi mereka yang perempuan kan. Kalau lelaki radhiyallahu an kan. Kalau perempuan radhiyallahu anhuma, mereka wanita. Cuma kalau kita sebutlah Siti Aisyah. Siti ni adalah satu pangkat kemuliaan. Tu bila kadang-kadang orang letak nama anak Siti. Siti ni dia daripada kata makcik Dah anak budak kecil tu, awal-awal kecil dah jadi makcik. Tapi kita ambil Siti sebagai memuliakan. Bolehlah. Selesai. Jadi Nabi masa meninggalkan 9 isteri masa hidup. Yang mati tadi, yang Maryah ni mati masa sebelum Nabi meninggal, dia dah meninggal dah. Dan beberapa isteri Nabi yang lain dah meninggal. Jadi yang tinggal 9. Habis. Berapa dah? 10 minit. Nabi kahwin. Kalau kata Quran tadi, Quran tu perintah kepada umat Nabi. Sebab Nabi-Nabi lain ada juga syariat dia. Macam Nabi Sulaiman. Berapa isteri dia? Ada yang kata 1,000, ada yang kata 3,000. Jadi tapi umat dia tak boleh kahwin banyak tu. Syariat dia. Atas Nabi pun tak kahwin sebab dia nak kahwin. Atas perintah Allah dia kahwin. Dia nikah. Jadi Nabi bukan pergi kahwin atas ikut syariat tu kan.
sebab dia nak kahwin, tak. Nabi kahwin perintah. Nabi tak kahwin sebab dia cakap, nak kahwin lah kerana dakwah. Katalah kan. Kan, Nabi kahwin atas perintah Allah, dia kahwin. Maka, alhasil daripada itu jadi dakwah, itu cerita lain. Tapi Nabi tak kahwin suka-suka dia. Kahwin 4 ikut Nabi. Kahwin 4 kan. Kahwin, kena ikut Nabi, kena kahwin ramai sampai 13. Orang yang kahwin beza kan. Dia kahwin 4 kerana ikut Nabi. Nabi. Bukan, dia nak masuk kat sini. Aku kahwin lebih pada satu. Ikut sunnah Nabi macam mana kahwin Nabi kahwin lebih pada satu. Dia nak situ lah. Tak. Satu. Bukan. Dia kahwin ada satu waktu, dalam satu waktu ada 5. Tapi dia bukan kahwin sekaligus. Dia kahwin ikut peringkat-peringkat lah. Atas perintah Allah tu, dia kahwin. Masa dia wafat, masih ada 9 yang hidup. Bukan bini dia lah. Dia dah kahwin nak berkahwin ni. Maka haram bagi umat Islam berkahwin dengan isteri Nabi. Maka dia orang tak boleh kahwin. Siti Aisyah tak boleh kahwin sampai mati. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Kenapa haram kahwin isteri Nabi? Isteri Nabi dipanggil ibu kepada umat Islam. Iyalah. Tak, dia ibu. Bila dia jadi ibu, mana haramlah kahwin dengan ibu. Pangkat dia tu jadi ibu. Dan lagi satu, di antaranya, jatuhlah maruah Nabi. Nabi dapat, aku pun dapat. Jatuhlah. Tak boleh. Tak boleh. Perintah dalam Quran tu, jelas. Kahwinlah 2, 3, 4 tu. Okey, sunnah Nabi ni ada sunnah yang haram. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Ada sunnah yang harus. Sunnah ni pun macam-macam. Pembahasan sunnah pun banyak, luas. Saya ingat dulu sunnah main sikit-sikit. Tengok bila diorang buat tesis untuk sunnah, tebal tu. Bila tengok, bila tak larat nak habis baca. Jadi, sunnah di antara sunnah yang haram adalah sunnah kahwin lebih pada 4 lah. Sunnah yang wajib pun ada. Apa dia sunnah yang wajib? Sembahyang 5 waktu. Sunnah juga. Tapi wajib. Ada sunnah yang sunat. Sugi. Dia tidak boleh lebih pada 4 dalam satu masa. Dia selagi ada. Sekarang dah kota makin banyak lagi. Tak, dia ada kota balik. Kota tu sentiasa diperbarui. Yang ini panjang ni. Yang masuk sifat-sifat pada Rasul. Saya masuk sikit 10 minit. Minggu depan kita masuk balik lah. Okey, sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul-Rasul. Sifat-sifat yang wajib ni, maksud dia sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu, sidik ni apa? Cakap benar. Atau jujur lah, sidik ni. Amanah ni, maksud dah jadi bahasa Melayu dah. Amanah lah. Maknanya, orang bagi tanggungjawab, dia tunaikan. Itu maksud amanah. Tabligh ni, menyampaikan. Sampaikan ni pun nak dihurailah. Sampai benda tak betul pun sampai, bukan. Tak boleh. Fatonah ni, fatonah. Bijaksana, pandai. Genius. Fatonah ni. Fatonah ni bijak. Tapi bila letak kat Nabi, dia kena letak genius. Sebab pada zaman dia tu, tak ada orang lagi dah bijak pada dia. Fatonah. Jadi dia kata, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul yang mustahil atasnya dan yang harus padanya. Maka sifat-sifat yang wajib bahagiannya 4. Yang ini, kitab ni dia terjemahan daripada bahasa Arab. Dia tengok wajib atas. Atas tau. Tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi. Tadi wajib atas, lepas tu wajib bagi. Yang mustahil atasnya. Jadi apa benda ni?
Ini kena tengok pada muka surat. Pada muka surat 13. Cuba tengok muka surat 13. Muka surat 12. Bawah sekali. Yang ini, dia menerangkan bagaimana untuk membaca kitab ni. Dulu kita ni apa? Tahun lepas lah ni. Dia kata, andai kata apabila kita dapati apa dalam kitab ni, kemudian daripada wajib, perkataan bagi atau pada. Maksudnya wajib akli ataupun wajib akal. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas atau pada, maksudnya mustahil akal. Bukan mustahil atau wajib syarak. Wajib syarak lain. Kat sini kena hadam dulu, nanti baru boleh selesai yang ini. Jadi saya tak buka yang ni lah. Jadi saya tengok, saya baca. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Yang mustahil atasnya. Dan yang harus padanya. Maka sifat yang wajib bahagiannya 4. Okay. Dia kata wajib atas mukallaf. Wajib yang ni atas ni syarak. Bukan wajib akal. Maka wajib syarak apa dia? Kalau buat dapat pahala. Kalau tinggal dapat dosa. Pada siapa? Pada mukallaf kita. Kita kena tahu sifat Nabi ni. Yang sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus pada Nabi. Tapi wajib, mustahil, harus ni bukan wajib syarak. Nabi tak ada wajib syarak. Tak buat berdosa. Tak ada. Betul lah Nabi kalau tak buat berdosa pada syarak. Tapi Nabi bukan itu yang nak dibahaskan. Wajib ni wajib akal. Tak masuk akal kalau Nabi tak buat. Itu wajib akal. Yang kat sini lah. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Atas tu wajib syarak. Bukan wajib akal lah. Bukan hukum akal. Mengetahui. Kita ni mukallaf. Kita wajib. Tak tahu kita berdosa. Apa yang nak kena tahu? Mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Apa yang sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul? Iaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kat sini ramai orang yang tak faham cara bertauhid dengan sifat Nabi. Yang dia kata Nabi sidik. Wajib dia bercakap benar. Kalau dia tak cakap benar, berdosa. Bukan. Wajib yang bagi Nabi ni pada hukum akal, Nabi bercakap benar. Tak ada cara dia nak bercakap bohong. Macam tu. Yang orang faham, Nabi wajib lah cakap tu. Dia Nabi. Bukan. Yang tu salah. Wajib Nabi amanah. Nabi kan, dia mestilah amanah. Bukan dia mesti tu kalau dia tak buat berdosa. Tapi dia Nabi kan, dia mestilah cakap. Dia mestilah amanah. Bukan. Dia wajib akal. Allah tu wajib wujud. Wajib tu bukan kalau Allah tak wujud berdosa. Bukan. Wajib akal. Kat sini nak kena pegang betul-betul. Yang ini minggu depan kita sambung. Mustahil pun mustahil akal. Mustahil Nabi bohong. Mustahil apa? Kalau mustahil tak ada hukum syarak lah mustahil. Dia ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia ada 5. Itu syarak. Tapi akal, wajib, mustahil, harus. Jadi beriktikad, kalau kata Nabi wajib, maka tauhid tak selesai. Dia wajib kita, kata Nabi, garanti sidik. Tak ada cara dia nak bohong. Garanti amanah. Sebab mana? Sebab nanti kita pecahkan minggu depan. Fatanah. Bijak lah. Nabi wajib bijak. Kalau dia tak bijak, dia berdosa. Dah tak boleh kena. Sebab tu fatanah. Siapa yang bodoh, berdosa. Sidik, kita sidik. Cakap benar. Nanti kita pecah minggu depan lah. Wallahu'alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih. Farah dan subhanallah. Subhanallah.